Segarnya. Hari ini Impiana nak share dengan anda tips bagaimana nak mencuci lantai kediaman anda agar kekal bersih dan wangi. Sebenarnya mengemop lantai pun ada aturannya. Yang lebih tepat, barulah lantai lebih bersih, licin dan berkilat. Langkah pertama, anda perlulah mulakan dengan menyapu atau memvacuum seluruh kawasan rumah anda dengan bersih. Pastikan setiap habuk, sampah terutamanya helaian rambut yang gugur dikumpulkan terlebih dahulu. Ini penting tahu supaya proses mengemop tidak terganggu. Langkah kedua pula, anda perlukan air panas dan cuka. Sediakan air panas dan campurkan sedikit cuka. Mopkan ke seluruh lantai dengan bancuhan air ini dan biarkan seketika sehingga kering. Anda juga boleh mencampur sedikit cecair peluntur di dalam campuran yang tadi. Tapi jangan banyak sangat tau, kerana ia akan meninggalkan bau yang agak kuat. Langkah keempat pula, anda perlulah mencari pencuci lantai yang ada di pasaran dengan bauan-bauan yang cukup segar. Jangan tersalah pilih ya, takut ada bau yang kurang enak dan tidak selesa pula nanti. Langkah yang terakhir, anda haruslah bilas dengan air bersih di seluruh lantai. Pastikan penggunaan air bersih tanpa apa-apa bahan. Moplah seperti biasa dan biarkan hingga kering. Hasilnya, lantai anda bukan hanya harum, malah licin dan bersih.